So kalau nak bagi dekat anak angkat, contoh duit dalam akaun ASB nak bagi kat dia, apa yang kita boleh buat? Saya ada anak angkat. Okay, let's say lah kalau saya mati, anak angkat tu akan dapat tak harta saya? Oh, anak angkat. Okay, kalau dalam kes anak angkat macam ni, okay, anak angkat untuk pengetahuan straight to the point, jawapan dia tidak mewarisi harta pusaka kita. Makna kata dia bukan waris faraid kita. Tapi kadang-kadang kita ni ada part yang kita sayang lebih ke anak angkat kita. Mungkin masa kita sakit, kadang-kadang anak kandung semua orang tak tahu. Yang anak angkat seorang ni lah yang jaga kita apa semua. So tapi kita tahu dah, kalau aku mati, anak angkat aku tak dapat bahagian rumah aku ni. So apa kita nak buat? Jadi cara yang paling tepat, contohlah katalah kita kata kalau boleh duit dalam ASB tu semua aku nak bagi anak angkat. Okey, kalau rumah apa semua yang lain bagilah anak kandung tu ikut waris faraid masing-masing, ikut bahagian faraid masing-masing. Okey, so kalau nak bagi dekat anak angkat, contoh duit dalam akaun ASB nak bagi kat dia, ataupun rumah dekat Mont Kiara, ataupun rumah kat mana-mana kita nak bagi dia sebiji, apa yang kita boleh buat? Kita terus buat satu dokumen, nama dia dokumen hibah harta. Okay. So bila kita buat dokumen hibah harta, dokumen tersebut mengatakan bahawa kalau kita meninggal dunia, rumah itu berpindah milik kepada anak angkat kita. Okay. Tak kisah rumah ke, nak hibahkan akaun ASB kepada dia ke, boleh. Dan waris faraid lain tidak berhak untuk marah dia ke, untuk tuntut dan sebagainya. Jadi itu lebih selamat pada dia. Kalau kita nak bagi kepada anak angkat kita macam mana? Tu cara dia, sebab anak angkat bukan waris faraid. Dan the only way untuk kita make sure harta kita yang memang hasrat kita nak bagi dekat dia lepas kita mati adalah dengan cara kita buat hibah harta. Okay, clear?